Dengan bayaran secara imbasan kod QR, ia memudahkan anda untuk membuat bayaran pembelian atau pindahan duit dari akaun bank anda ke akaun bank lain dan sebaliknya. Jadi, dalam video ini, kami nak kongsi dengan anda cara untuk lakukan bayaran dari akaun bank Islam menggunakan aplikasi BNB Mobile secara imbasan kod QR Duit Now. Pertama sekali, selepas anda buka dan log masuk ke aplikasi BNB Mobile, pada laman utama ini, tekan scan QR. Kemudian, imbas saja kod QR Duit Now bank penerima atau premis perniagaan tersebut. Atau, jika anda telah menyimpan gambar kod QR tersebut, boleh tekan scan from gallery dan cari imej kod QR tadi. Di sini, ia akan paparkan nama akaun penerima tersebut. Selepas itu, isikan jumlah bayaran yang perlu dilakukan. Seterusnya, tekan done. Untuk teruskan transaksi bayaran ini, tekan confirm and authorize. Akhir sekali, ia akan paparkan bukti bayaran tersebut. Anda boleh kongsi atau simpan resip bayaran ini dengan menekan pada share receipt. Jika anda mempunyai pertanyaan atau menghadapi sebarang masalah, boleh terus hubungi dengan pihak Bank Islam. Setakat itu saja video kita pada kali ini, dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai tutorial terkini. Bye!